Punyalah dia bangga masuk aerotrain dengan Anwar. Dengan Zafrul bawa media, ambil gambar nak tunjuk dah canggih. Tup-tup, esoknya rosak. 3 tahun upgrade, spend 456 juta. Bila buka balik terus 8 kali rosak. Aerotrain KLIA ni tutup Mac 2023. Katanya nak upgrade. Lepas tu buka balik 1 Julai 2025. Punyalah dia bangga masuk aerotrain dengan Anwar. Dengan Zafrul bawa media, ambil gambar nak tunjuk dah canggih. Tup-tup, esoknya rosak. 2 Julai rosak. 4 Julai rosak. 4 Ogos rosak. 3 September rosak. 4 September rosak. Ya Allah, penat. Okey, sambung balik. 15 Oktober rosak. Dan paling latest, 28 Oktober pun rosak lagi. Sampaikan delegasi ASEAN kena turun bawa luggage berat-berat, jalan atas platform. Tengah-tengah malam. Mana nak letak muka weh yang elok? Kau tak malu ke imej LIA? Sebagai pintu masuk negara, tercemar macam tu je. Kita bukan nak kau letak jawatan, tapi nak kau buat kerja betul-betul. Kalau ada yang tak perform, pecat je lah. Ganti baru. Tak perform lagi, pecat lagi, ganti baru lagi. Takkan itu pun nak kena ajar?